Bini kau tinggal sini, telefon tak ada, nombor telefon kau pun dia tak tulis. Kalau jadi apa-apa, budak kecil lagi tau. Kalau jadi apa-apa kat budak ni, naik je. Tak ada tanggungjawab ke? Mana ada, tak ada tanggungjawab. Tinggalkan anak dengan budak-budak macam ini, nombor telefon tak ada. Kalau jadi apa-apa, dah jadi satu masalah. You tambah lagi masalah dekat sini. Ini pasal kemanusiaan ni tau. You kerja dekat mana? Bos punya kebun saya. Kebun. Sini Melaka. Melaka kebun, bukan kebun Negeri Sembilan. Habis ni siapa punya kedai? Sekarang ni, nanti sebelum jawab, cakap betul-betul. Saya sudah tahu jawapan. Tapi nak tengok you betul-betul cakap betul ke ataupun cakap nak masuk neraka. Kedai ni siapa yang punya? Saya. Kalau pakcik tu tak mungkin dia letak barang daripada luar negara, daripada Myanmar yang mana-mana, tak mungkin. Dia dengan saya kenal selama Sekejap. Bagi saya cakap dulu. Tak mungkin kalau dia nak bisnes, dia nak jual barang yang orang luar akan beli. Sini yang datang orang mana? Dia orang luar. Orang luar tu orang mana? Orang macam Myanmar, Bangladesh. Saya kalau jadi pakcik tu kan, saya mesti fikir punya. Saya buka kedai bukan buka kedai international. Saya cek market tempatan. Sebenarnya ni kedai you, tapi you pakai nama pakcik. Jadi sekarang ni kedai ni you yang run, pakai pakcik punya nama, betul? Jadi betul lah kan? You order barang, lepas tu kawan-kawan mari datang. Sebab tak mungkin you order barang yang untuk orang tempatan. Sebab tengok kat sini, apa dengan tulisan ubat, itu saya tak tahu tu ubat kuat ke ubat lemah tu. Lagi ubat sakit pinggang. You nak selamatkan diri, yang nak salahkan orang lain. Pakcik tu pun satu hal lah, dia buka kedai bagi warga asing niaga. Problem dekat KPDN, bila you berniaga, langsung you tak ikut undang-undang. You datang cek makan dengan buat cara yang salah. Gula you jual berapa? Tu je saya nak tahu. Jangan ini kita, itu kita, sana kita. Marilah kita bersama-sama, saya tak nak. Saya punya masa-masa nak buat kuih. Buat kuih. Kuih jual berapa? Kuih macam ada RM1, ada RM2. Maknanya ambil gula tu pun pakai untuk meniaga lah. Kalau tapi kata tak jual tadi. Takkan dia dah buat kuih, lepas tu dia agahnya kuih tu biar kuih tu tergelak. Dia jual kuih, kita jual kuih-kuih. Saya tak pernah jual kuih dengan you. You punya dokumen mana? You ada kad boleh berniaga ke? Tak boleh kan? Tengok macam-macam salah you buat. Tak apalah, yang tu saya bagi tahu dengan immigration lah. Kita lumpur